Tadi saya sesat jugalah nak datang sini. Saya pun tak tahu jalan mana saya. Kecil jalan tu. Saya turun tengok, wah, makin masuk makin.
Assalamualaikum, salam terakus kawan-kawan. Saya ada dekat KTM Kempas, stesen Kempas baru lah dekat sini. Tadi saya sesat jugalah nak datang sini. Saya pun tak tahu jalan mana saya ikut. Kecil jalan tu. Saya turun tengok, wah, makin masuk makin kecil dia punya jalan. Saya ghostan lah tadi. Simpang mana saya masuk pun saya tak pasti lah. Tapi saya rasa simpang tu ada dekat belakang bukit ni ataupun sana. Saya pun sudah pening lah. Susah juga, betul susah cari tempat ni. Kalau tak biasa memang susah lah kawan-kawan. Saya akan isi barang dekat dalam ni. Jom kita pergi isi barang. Inilah barang-barang nak isi. Sekejap lagi kita tunggu dia orang kerja. Kita pun akan bekerja jugalah sekejap lagi kawan-kawan. Pukul 7 pagi ya, dekat Johor Bahru, KTM Kempas. Inilah wajah KTM Kempas. Wajah dia menarik sangat. Kawan-kawan, inilah jenis KTM yang kita ada dekat Kempas. Kawan-kawan, Kempas baru. Kempas baru stesen ni betul cantik stesen ni. Untunglah orang yang duduk dekat sini. Kawan-kawan boleh tengoklah sendiri Kempas baru punya KTM stesen. Betul bersih. Lepas itu cantik. Dekat sini kita boleh tengok juga saya punya bos punya lori. Dia pun tidak sabar nak siapkan barang-barang ni semua. Dari semalam lagi dia kata hujan, dia tak dapat buat kerja. Mandi juga semalam dia kata. Tak apalah. Hari ini saya tolong dia orang mandi ya. Okey lah kawan. Okey juga tanda setir bagus juga. Ada yang jenis ni. Saya suka jenis ni. Dia taruh atas macam tu okey lah, bersih sikit. Orang nak tekan kadang-kadang boleh rendah, pakai kaki orang tekan bersih sikit. Dekat sini lagi bagus paling atas. Lain kali dia kena taruh atas macam tu okey sikit. Surau lelaki cantik juga, ada ikon, bagus lah. Naim dekat sana. Okey Naim, itu perempuannya. Sama je perempuan dengan lelaki. Sekarang tak ada, tiada perempuannya dalam, tak apalah. Sama aja suruh lelaki dengan perempuan. Saya pun tak mau buka nanti tiba-tiba dekat dalam ada perempuan. Kadang-kadang perempuan ni dia bawa masuk dia punya selipar. Kawan-kawan jalan ni, masa saya bawa lori Sinamex, saya pernah jalan banyak kali juga. Saya jalan ini laluan ni. Masa tu saya hantar mesin boring, excavator. Ada beberapa mesin juga lah saya jalan sini. Saya pernah ambil gambar lagi dekat jalan ni. Lepas tu saya pernah ambil gambar lagi dekat landasan kereta api di depan tu. Baru saya ingat, saya tengok jalan ni. Selepas tu saya tengok keadaan dekat sini, rumah-rumah ni, Pencawang sana. Saya baru ingat saya pernah masuk dekat sini. Ikut daripada kebun bunga, kebun apa, jalan kebun, lebih kurang macam itu. Saya sudah lupa, saya jenis pun lupa kawan-kawan. Saya dah pusing-pusing dekat sini. Ujung sana saya pergi, dekat sana saya nak tengok lah KTM Kempas ni macam mana dia orang buat. Inilah yang saya akan bawa balik KL sekejap lagi. Barang-barang ini kita boleh tengok dekat sini dia punya tulisan ke stesen, to stesen. Biasa kita punya Sultan dia suka Jawi. Sultan Johor dia suka Jawi kan. Hari ini mungkin dia belum upgrade lagi. Harap-harap lain kali dia akan tulis Jawi sikit-sikit lah. Kalau banyak pun okey juga.
Okey, ini saya punya bos ni ya, lori kren. Macam tadi saya kata, dia pun tidak sabar nak bekerja, nak siapkan cepat-cepat tempat ni sebab kira dia sudah short dekat sini 2 hari. Dia tidak boleh bekerja. Hujan. Dia kerja tapi tak laju. Bayangkanlah, benda ni 3 hari, 4 hari boleh siap. Sekarang dah berapa hari dah? Saya rasa dah 5 hari dah dia dekat sini. Saya masih menunggu lagi ya kawan-kawan. Naim pun baru kasih mati itu enjin. Dekat-dekat 2 jam juga dia tidur kan. Mungkin dia ada kesejukan. Dia pun kasih matilah itu enjin. Saya pun tengah menunggu lagi. Saya rasa sekarang sudah pukul 8.30 lah. Saya pun tak tengok jam lagi. RRC. Saya confused. RRC ataupun RAC. Kawan-kawan boleh tengok sana. Macam R. Dia Railway Asset Corporation. Bagi saya lah, itu kawan-kawan mungkin okey kot. Tak apalah, kawan-kawan nilai lah sendiri. Dekat sini Kempas baru lah kawan-kawan, KTM. Sudah pukul 8.30. Dia orang dah isi dah saya. Lain pun dah kasih depan sikit dah lori tu. Tadi saya lepak dekat belakang-belakang tu. Itulah kesan-kesan daun tu yang saya masuk jalan kampung. Masih lagi dekat Kempas lah kawan-kawan. KTM Kempas. Platform ada 2 baris. Lepas itu dinding. Ini kemah, ini surau lah, macam surau lah. Biasa surau masjid pakai. Lepas itu pintu kaca dekat sana. Itu kena hati-hati ya kawan-kawan, bawa pintu kaca tu. Cara ikat ni kawan-kawan tak betul kawan-kawan. Tak betul cara ikat ni. Nanti sekejap saya bagi tahu kawan-kawan kenapa tak betul. Okey, inilah barang yang saya isi dekat KTM Kempas. Dah siap isi dah. Sekarang saya tak pastilah jam berapa, tapi masih pagi lagi lah. Okey, matahari ada dekat sana. Itu menunjukkan pukul 9.30 macam tu. Macam ni. Saya isi macam ni lah. Dekat belakang tu ada kabel, ada lampu semua. Cara ikat ni tak betul kawan-kawan. Sebab pengikat ni dia sebelah kanan. Dia tak boleh selari dengan sebelah kanan. Dia macam kalau kita tepi jalan nak ikat benda ni dari sana, itu lori atau kereta ataupun motor, dia akan langgar kita. Masa kita sebok dekat sini, ikat-ikatan, kita tak perasan itu lori atau itu motor atau kereta, dia sudah sabuk kita. Tahu-tahu kita ada dekat hospital ataupun dalam kubur. Selalu macam itu lah. Cara ni kalau boleh kawan-kawan, hati-hatilah. Kalau tak boleh elak macam ni, ikat macam ni pun tak apa. Kalau macam saya 7 nyawa, tidak ada masalah. Okey, kita pergi KL, antar barang-barang ni.